First time join fun run, kita geng. Ni persediaan aku kalau prepare untuk fun run. First, rehat cukup, makan cukup dan pastikan pilih kasut yang sesuai. Setengah orang dia ada kasut khas untuk marathon, tapi aku sedar dirilah aku bukan marathon, aku fun run je. Pakai phone lanyard, kurang risiko phone jatuh. Disebabkan ni night run, safety first, so kena pakai lampu-lampu macam ni sebab kita akan lari di tepi jalan raya, jadi bahaya kalau orang tak nampak. Dan dah sampai. Fun run kali ni 4 km sahaja. Ramai rupanya yang bawa anak, siap bawa stroller lagi. Aku dengan sister-in-law risau nak bawa anak-anak sebab akan bersesak macam ni. Dan masa permulaan tu memang bersesak macam ni, kecuali kalau korang tak nak bersesak, korang pergilah depan sekali. Tapi kami nak santai-santai je, jadi masa awal tu berjalan lah. Dah ada ruang barulah kita lari. Tapi kalau korang tak nak lari pun boleh, jalan santai pun okey. Tambah yang bawa anak lagi lah. Next fun run mungkin aku akan bawa anak-anak aku, tapi tunggulah lepas habis musim influenza. Sebab aku pun cepat-cepat lari, cepat-cepat habis dan cepat-cepat nak balik. Paling penting capai target. So aku nak settle sebelum 30 minit dan aku dah capai dan dapat juga medal. Semua orang boleh dapat medal. So bagi siapa yang suka running, bolehlah join fun run macam ni juga. Untuk pengalaman, untuk vibes dan kita nak stay fit and healthy. Looking forward for my next fun run. See you next time.